Elon Musk baru sahaja mengumumkan sesuatu yang mungkin boleh dikatakan projek paling bercita-cita tinggi dalam sejarah manusia. Dia sendiri sebut ini sebagai latihan pembinaan chip paling epik dalam sejarah. Tapi sebenarnya ia lebih dari sekadar chip. Ini adalah tentang membina sebuah tamadun galaktik. Jadi, jom kita bedah siasat rancangan yang kedengaran agak gila ni. Ayat ni, inilah kuncinya. Kita bukan lagi bercakap tentang kemajuan sikit-sikit. Matlamat dia adalah untuk ambil idea-idea besar dari filem macam Star Trek atau series The Expanse dan jadikan ia satu realiti kejuruteraan. Ini bukan setakat satu langkah ke depan, tapi satu lompatan kuantum. Dengar sini, ini bukan sekadar cerita pasal chip baru atau roket baru. Ini adalah satu pelan bersepadu untuk mengubah asas tamadun manusia. Cuba anda bayangkan perbezaan antara zaman batu dengan zaman angkasa. Macam itulah skala perubahan yang kita tengah bincangkan ni. Jadi, mari kita mulakan dengan visi besar di sebalik semua ni. Okey, jom kita fahamkan dulu pemikiran di sebaliknya. Sebelum kita masuk bab-bab teknikal, kita kena faham dulu kenapa semua ni penting. Visi utamanya adalah untuk pastikan kelangsungan hidup dan kemajuan umat manusia dengan menjadi spesies pelbagai planet, sebuah tamadun galaktik yang sebenar. Untuk faham betapa besarnya cita-cita ni, kita boleh guna skala Kardashev. Macam ni, tamadun jenis 1 boleh gunakan semua tenaga yang sampai ke planet dia. Kita sekarang ni, kita baru dekat tahap 0.7. Kita belum lagi kuasai planet kita sendiri sepenuhnya. Visi ni bukan setakat nak capai jenis 1, tapi untuk melangkau jauh ke angkasa lepas. Dan inilah sebabnya kita kena berfikir lebih besar. Cuba bayangkan ini. Matahari memegang 99.8% daripada semua jisim dalam sistem suria kita. Bumi, rumah kita ni, hanyalah sebahagian kecil daripada baki 0.2% tu. Dalam gambaran besar alam semesta, kita ni macam habuk je. Jadi, untuk betul-betul maju, kita kena pergi ke sumber kuasa yang sebenar. Hakikatnya, bumi kita hanya terima lebih kurang 0.1/bilion daripada jumlah tenaga yang matahari hasilkan. Jadi, poin utamanya kat sini ialah, kalau kita betul-betul nak berkembang sebagai satu tamadun, kita perlu manfaatkan sumber tenaga terbesar kita, iaitu matahari. Tapi kita kena buat dari angkasa lepas. Okey, jadi macam mana kita nak buat semua ni? Visi yang besar ni sebenarnya bergantung pada penyelesaian 2 cabaran kejuruteraan yang sangat-sangat asas. Jom kita tengok satu persatu. Segalanya bergantung pada 2 benda ni. Pertama, kita kena ada cara untuk pindahkan jisim yang sangat-sangat besar ke orbit dengan kos yang murah. Kedua, kita kena jana kuasa pada skala yang tak pernah kita bayangkan sebelum ni di angkasa lepas. Inilah dia penyelesaian untuk masalah pengangkutan. Starship. Kuncinya ialah ia boleh diguna semula sepenuhnya. Cuba anda bayangkan, setiap kali naik kapal terbang, lepas mendarat, kapal terbang tu terus kena buang. Gila kan? Tapi itulah realiti perjalanan angkasa sekarang. Starship mengubah semua tu, menjadikan penghantaran berjuta-juta tan kargo ke orbit sesuatu yang munasabah dari segi ekonomi. Baiklah, dengan Starship dah selesaikan masalah pengangkutan, soalan seterusnya yang logik ialah macam mana pula dengan kuasa? Dari mana kita nak dapatkan semua tenaga untuk tampung cita-cita besar ni? Jawapannya bukan atas bumi, tapi di angkasa lepas. Di orbit, tiada awan, tiada malam. Panel solar boleh serap tenaga matahari 24 jam sehari, 7 hari seminggu pada kecekapan maksimum. Ini bukan penambahbaikan sikit-sikit tau. Ia menjadikan tenaga suria sekurang-kurangnya 5 kali lebih berkuasa berbanding di darat. Dan yang paling best, tenaga tu percuma. Okey, kita dah ada pengangkutan, kita dah ada sumber kuasa. Tapi, masih ada satu kepingan puzzle yang hilang untuk jayakan visi ni. Dan inilah dia pengumuman utamanya. Okey, sekarang cuba tengok carta ni. Yang ni memang menarik gila sebab ia tunjukkan masalah utama yang kita hadapi. Untuk uruskan semua ni, kita perlukan 1 terawatt kuasa pengkomputeran AI setiap tahun. Tahu tak berapa banyak seluruh dunia hasilkan sekarang? Cuma 20 gigawatt. Atau dengan kata lain, 2% je daripada apa yang diperlukan. Nampak tak betapa besarnya jurang tu? Dan inilah dia penyelesaiannya. Terafab. Sebuah kilang mega yang direka khusus untuk tutup jurang tu dengan menghasilkan 1 terawatt kuasa pengkomputeran AI setiap tahun dengan sendirinya.
Kelebihan utama dia bukan saiz tau, tapi kelajuan. Selalunya, proses reka bentuk, buat dan uji chip ambil masa berbulan-bulan dan libatkan macam-macam syarikat di seluruh dunia. Dengan satukan semua proses ni bawah satu bumbung, Terafab boleh buat benda yang sama 10 kali lebih pantas. Ini bermakna kemajuan yang patutnya makan masa setahun boleh dicapai dalam sebulan je. Bayangkan! Terafab ni akan hasilkan dua jenis chip yang berbeza. Pertama, chip yang jimat tenaga untuk bumi. Fikirkan macam otak untuk robot Optimus atau kereta Tesla yang perlu buat keputusan pantas tanpa guna banyak bateri. Kedua, chip heavy duty untuk angkasa. Chip ni memang lasak, direka untuk jadi sangat berkuasa dan tahan radiasi kosmik serta suhu yang ekstrim di angkasa lepas. Jadi, apa semua ni maksudnya untuk jangka masa panjang? Apa implikasinya? Okey, jom kita beralih dan tengok macam mana semua kepingan puzzle ni bergabung untuk membentuk masa depan yang dibayangkan oleh Musk. Yang ni memang satu idea yang macam tak masuk akal pada mulanya. Musk meramalkan bila kos ke orbit jatuh mendadak dengan Starship dan dengan adanya kuasa solar percuma tanpa had, ia sebenarnya akan jadi lebih murah untuk jalankan pusat data AI di angkasa berbanding di darat. Kenapa? Sebab di bumi, kos tenaga dan hartanah adalah penghalang utama. Terafab tu sebenarnya baru permulaan. Ia adalah langkah 1. Langkah 2, lagi hebat. Bina pemacu jisim di bulan. Ia ni macam lastik elektromagnet gergasi yang guna graviti rendah bulan untuk lontarkan bahan mentah ke angkasa dengan sangat-sangat murah. Ini akan membolehkan kita bina lebih banyak kilang di orbit dan capai tahap kuasa pengkomputeran petawatt. Itu 1000 kali ganda terawatt. Semua ni membawa kita kepada matlamat akhir kelimpahan. Inilah matlamat akhir dia, sebuah ekonomi yang dikuasai oleh AI dan robotik beribu-ribu kali lebih besar daripada ekonomi global kita hari ni. Dalam dunia macam ni, konsep kekurangan dah tak relevan. Perlukan rumah baru? Tak ada hal. Armada robot akan bina guna bahan dari asteroid. Perlukan penawar untuk penyakit? AI yang super pintar akan reka bentuknya. Kalau anda boleh fikirkan, anda boleh dapatkannya. Jadi, semua ni membawa kita kepada satu soalan yang paling penting. Visi ini bukan pasal roket atau chip. Ia adalah tentang membuka potensi sebenar manusia. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni. Dalam dunia di mana kekurangan dah tak wujud, di mana apa saja yang anda boleh impikan boleh jadi kenyataan, apa yang akan anda cipta? Cuba fikirkan. Terima kasih kerana bersama saya.